Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari pasukan Johor. Kami merupakan pemenang pingat emas bagi acara berpasukan lelaki. Perasaan kami sangat gembira dan bersyukur sebab kita orang memang nak benda ni dah lama. Kita orang dah satu tim 6 tahun. So untuk SUMA 2022 kita orang fail first round. Untuk SUMA 2024 Sarawak kita orang dapat bronze. And untuk SUMA Selangor ni memang kita orang nak benda ni. Lagi satu ni SUMA terakhir dengan Akid sebab ni Akid dah 20. So bagi kita orang ni satu penghargaan untuk kita orang satu tim last year. Dorongan kami datang dari keluarga kami, coach kami yang selalu percaya kepada kami dan kawan-kawan dan satu tim. So tips kita orang, kalau untuk acara berpasukan ni korang kena sentiasa percaya dengan satu sama lain. Sebab kalau korang percaya dengan tim korang, InsyaAllah boleh menang. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari pasukan Johor. Kami merupakan pemenang pingat emas bagi acara berpasukan lelaki. Perasaan kami sangat gembira dan bersyukur sebab kita orang memang nak benda ni dah lama. Kita orang dah satu tim 6 tahun. So untuk SUMA 2022 kita orang fail first round. Untuk SUMA 2024 Sarawak kita orang dapat bronze. And untuk SUMA Selangor ni memang kita orang nak benda ni. Lagi satu ni SUMA terakhir dengan Akid sebab ni Akid dah 20. So bagi kita orang ni satu penghargaan untuk kita orang satu tim last year. Dorongan kami datang dari keluarga kami, coach kami yang selalu percaya kepada kami dan kawan-kawan dan satu tim. So tips kita orang, kalau untuk acara berpasukan ni korang kena sentiasa percaya dengan satu sama lain. Sebab kalau korang percaya dengan tim korang, InsyaAllah boleh menang, boleh pergi jauh.